الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam. Terima kasih kepada pendengar-pendengar Best Seram Channel. Okey, hari ni abang nak share satu cerita, tajuk dia Pekerja Lori Balak. Okey, nama watak dalam cerita ni adalah Man. Orang kampung panggil Man ni Man Balak, kerja bawa lori kayu balak daripada kawasan pembalakan pendalaman Gerik turun ke kilang dekat Tapah. Jadi kawasan kerja mereka ni, kawasan kerja Man ni adalah di kawasan pedalaman di Perak, dan dia ambil balak di kawasan tempat tebang ni dan hantar ke kilang balak atau kilang kayu di Tapah. Man ni dia kerja dah 12 tahun dah dia buat kerja bawa lori ni. Dia dah masak dah dengan jalan tanah merah, dah masak dengan selekoh tajam, lompak air berlumpur, dan yang paling dia tak suka jalan yang lalu tepi paya. Nama kawasan tu Paya Mak Muda. Okey, orang lama-lama cakap kawasan Paya Mak Muda ni memang keras, dah banyak dah berlaku kejadian pelik. Tapi Man ni jenis tak percaya. Setakat hutan paya bunyi cengkerik ni apalah sangat, katanya sorang-sorang dah berbelas-belas tahun dah dia bawa lori, memang tak pernah ada kejadian seram pada diri dia. Tapi pada satu malam dalam cerita ni, malam seram, terjadilah satu peristiwa yang membuatkan Man ni ingat sampai bila-bila. Lepas beliau muatkan kayu balak daripada kawasan pendalaman, Man mula bergerak. Masa ni pukul 12.15 tengah malam. Jalan sunyi, gelap, cuma ditemani oleh lampu lori serta suara enjin berat. Maknanya dia hanya dengar suara enjin lori dia lah. Okey, dekat walkie-talkie, semua geng lori ni dah mula bergerak dulu. Dia yang paling last sebab tayar belakang lori Man ni kena betulkan tadi. Dia tak bagi tahu pula kena betulkan ni sebab apa, bocor ke ataupun nak tukar tayar baru kan tak pasti. Masa tu dia lalu dekat kawasan yang paling dia tak suka, iaitu kawasan paya. Kiri kanan jalan ni memang kawasan paya, sunyi, sempit dan tiada line telefon. Dia tak bagi tahu sebab apa dia tak suka, mungkin sebab jalan ni sempit sangat. Tiba-tiba masa melalui kawasan paya ni, Man ni dia terdengar bunyi lagu lama berkumandang dalam lori dia lah. Dia kata bunyi lagu lama ni bukan lagu daripada radio biasa lah. Dia tak pernah dengar lagu ni. Lagu macam zaman 50-an, suara mendayu-dayu, sedangkan masa ni Man tak pasang radio pun. Lagu ni mengisahkan cinta tak kesampaian di hujung malam. Oi, pelik juga tema lagu yang Man dengar ni. Masa ni Man dia cuba tutup radio dan dia cuba tekan button on dan off, tapi tak jalan. Suara penyanyi ni masih kedengaran dalam lori dia. Lepas pada dia tekan, suara tak hilang, tiba-tiba dia kata macam mana tah, dia tekan sekali lagi, suara orang menyanyi tu terus hilang dan senyap. Tapi daripada side mirror, Man nampak ada seseorang berdiri di atas timbunan kayu balak dekat belakang lori dia. Seram.
Man ni dia terkejut, ingatkan berani sangat. Man ni dia terkejut bila nampak orang duk berdiri atas kayu balak ni. Dia terus tekan brek, lori berhenti secara mengejut. Dia keluar daripada lori, dia terjun daripada lori dia ni, dia suluh dekat belakang atas kayu balak, belakang lori dia lah. Dia tengok kosong, tak ada apa-apa. Yang kelibat macam manusia dia nampak ni memang tak ada. Jadi masa ni dia lompat naik balik ke atas lori, mulutnya terkumak kamik baca apa yang dia ingat lah. Dia terus tekan minyak lori dia ni dan dia bawa lori dia dalam keadaan laju. Tiba-tiba jalan jadi kabus tebal. Biasa jalan dekat sini dia kata kabus tak adalah tebal sangat. Biasa kalau lepas-lepas hujan ni memang akan ada kabus lah. Lampu tinggi pun tak boleh nak tembus jauh sebab kabus tu terlalu tebal. Dia terpaksa perlahankan lorinya. Tak sedap rasa dalam hati dia lah. Tangan dia ni pegang steering kuat-kuat. Tiba-tiba dia ternampak pula ada seorang perempuan tengah berdiri betul-betul di tengah-tengah jalan tempat dia nak lalu lah. Perempuan ni pakai baju kurung warna putih, rambut pula tutup muka. Masa ni tak tahu macam mana automatik refleks tangan dia ni terus tekan horn kuat-kuat lah. Horn lori kan, tambah-tambah lori balak mesti kuat gila kot, tambah-tambah kalau jalan sunyi kan. Jadi walaupun dia tekan horn ni kuat sangat, perempuan tersebut tidak berganjak, tak bergerak pun perempuan tu. Dan masa ni Man ni dia tak sempat nak tekan brek. Dia tak sempat nak tekan brek, dia langgar saja perempuan tu. Yang peliknya dia kata dia langgar ni macam langgar angin. Mungkin Man tak tahu yang kat depan ni dia hantu kot. Dia terkejut sebab dia dah langgar orang. Dia tengok cermin sisi dia, side mirror dia. Dia tengok memang tak ada pun perempuan yang dia langgar tadilah. Dia ingatkan perempuan tu dah orang pandai, dah lenyek dah kena langgar lori, tapi tak ada. Dan masa ni dia kata sudah ni bukan orang lah dia kata. Tiba-tiba Man ni dia rasa macam ada orang dalam lori dia lah. Ada orang dalam lori balak dia. Sebab dia kata ada orang, dia bunyi nafas orang bernafas dengan agak kuat dalam lori dia lah. Dia rasa macam betul-betul ada orang kat belakang dia. Dia jeling cermin yang ada dekat lori ni, dia tengok ke belakang, memang betul ada mata hitam tengah tenung dia lah. Jadi masa ni Man ni dia menjerit kuat, dia tekan minyak dia dan dia teruskan pemanduan lah. Dia teruskan pemanduan ni, dia tak tahu nak buat apa. Lepas tu tak sampai seminit lepas dia tekan minyak ni, dia rasa macam tak boleh duduk dalam lori ni. Dia tekan brek lori dan dia terjun turun daripada lori, lari tepi jalan. Dia kata masa ni dia nafas dah tercungak-cungak dah. Memang sunyi jalan ni, sunyi dan seram. Tak lama selepas itu dia nampak cahaya datang daripada jauh. Ada lori geng dia, lori Mak Din nama dia. Jadi masa ni Man ni dia lambai-lambai dekat Mak Din ni. Mak Din nampak dia, Mak Din pun terkejut. Kenapa pula member dia si Man ni duduk berlari tengah-tengah jalan gelap ni kan. Jadi masa ni Mak Din tekan brek dan Man ni dia lompat naik atas lori Mak Din ni. Dia cerita kepada Mak Din lah. Dia tengok masa ni muka Mak Din berubah. Muka Mak Din berubah. Jadi muka Mak Din ni berubah, bukan Mak Din ni jadi hantu, tapi Mak Din ni terkejut bila dengar cerita Man. Mak Din kata hang tak sepatutnya lalu seorang-seorang malam-malam ni. Dia kata yang hang berani sangat lalu seorang-seorang ni, kenapa? Jadi Man kata aku tak percaya hantu. Dulu aku tak percaya hantu, dia kata. Tapi malam ni benda tu naik lori aku. Lawak juga Man ni. Dipendekkan cerita, habis dah cerita malam tu. Lepas
Lepas pada kejadian itu, Man ni dah berhenti dah kerja bawa lori waktu malam. Kalau terpaksa pun dia akan pastikan ada konvoi ramai-ramai lah. Kalau ada geng lori ramai-ramai, barulah dia nak kerja malam. Ada sesuatu memang tinggal dekat paya mak muda, kata Man. Kalau seorang-seorang, benda tu akan naik tumpang lori, kadang-kadang duduk atas kayu balak dan kadang-kadang duduk dalam kabin lori. Dan bila dia naik, kadang-kadang dia tak mahu turun. Benda itulah perempuan yang dia nampak tadi dia maksudkan. Pesan Man kepada kawan-kawan dia kata, kepada yang kerja malam lalu jalan sunyi atau masuk kawasan pembalakan, ingatlah bukan kita saja yang lalu situ. Ada benda yang tak nampak oleh mata tetap ada, dan kalau tiba-tiba radio kau pasang berbunyi lagu lama, jangan tegur, jangan pandang cermin dan jangan berhenti. Lepas pada kejadian pada malam itu, Man ni dia dah berubah dah. Tak macam dulu. Dia jadi seorang yang senyap dan murung. Mata juga selalu layu, macam orang panggil macam tak cukup rehat lah. Macam tengah stres, macam tengah memikir-mikir sesuatu. Kadang-kadang termenung lama dekat beranda rumah. Tengok hutan yang ada jauh di belakang rumah, macam ada benda tengah menunggu beliau. Dia ni jadi macam tak tentu arah duduk kat beranda rumah, duduk intai hutan dekat belakang rumah. Dia rasa macam ada benda tengah tunggu dia dekat hutan tu lah. Tapi yang paling orang kampung takut, mata Man ni kadang-kadang jadi seperti orang tidak betul lah. Mana mungkin orang boleh tengok kan mata tiba-tiba jadi macam, yelah kadang-kadang kalau orang tak betul ni mata dia lain kan. Okey. Jadi masa ni mak Man ni dia bawa lah Man jumpa Tok Imam. Nama Tok Iman ni Tok Iman Zaki. Orang tua yang dah lama tinggal dekat kampung itu. Memang terkenal dengan ilmu perubatan dan juga ilmu pendinding. Jadi masa ni Tok Iman ni dia tengok Man, dia tarik nafas panjang. Kata Tok Iman, benda ni bukan datang saja-saja. Hang bawa balik sesuatu yang dia dah lama tunggu. Tapi bukan hang seorang. Dulu ada orang lain juga yang pernah buat. Tak tahulah buat apa maksud Tok Imam ni. Jadi Mak Man ni merayu kepada Tok Imam. Dia kata, Tok, tolonglah anak saya Tok. Kalau boleh sembuhkanlah Man ni. Jadi Tok Iman kata boleh. Tapi berat, dia kena pergi cari air kolah 7 masjid lama. Bukan sebarang masjid, bukan masjid baru, tapi masjid yang betul-betul dah lama, dah berumur berpuluh-puluh tahun. Aku boleh mandikan dia dan boleh putuskan ikatan benda itu. First time pula dengar ustaz suruh pergi cari air kolah masjid lama kan. Biasa masjid atas surau je. Malam itu juga Man ditemani sepupunya Lan. Mereka mula mencari masjid lama. Okey, bermula daripada masjid lama di kampung tersebut. Masjid paling tua, kolah penuh dengan lumut. Airnya sejuk dan jernih. Itu kolah pertama. Selepas itu mereka ke Batu Kurau. Di Kuala Kangsar, lepas tu Lenggong. Setiap masjid lama, makin lama suasana makin gelap dan berat rasanya untuk meneruskan perjalanan pada malam itu. Kadang-kadang Man kata waktu ambil air itu, beliau terdengar ada suara berbisik daripada dalam kolah. Kenapa kau nak buang aku? Aku nak balik. Aku nak balik ke paya. Dia dengar macam ada suara tengiang-ngiang lah. Suara tu pula datang daripada dalam kolah kan.
sekolah masjid lama. Seram. Okey, di masjid seterusnya dekat dengan kawasan Greek, mereka ni hampir putus asa sebab penjaga masjid ni tak bagi mereka masuk pada waktu malam. Tapi tiba-tiba Tok Imam masjid itu datang bertanya, dan bila di-explain oleh mereka berdua ni, jadi Tok Imam bagi mereka masuk untuk ambil air dalam kolah masjid ni lah. Okey, air terakhir adalah dari Masjid Lubuk di kawasan Mertajam. Kawasan Bukit Mertajam lah kot. Tempat paling jauh. Nah, masjid ni lampu tak berapa terang, dan juga kolah dia ni memang airnya sejuk. Kolahnya penuh dengan daun-daun. Walaupun Man ni nampak dalam kolah ni banyak daun, tapi dia ambil juga air dalam kolah tersebut, dicedok-cedoknya dan dimasukkan dalam botol. Tiba-tiba di tengah-tengah kolah ni terdapat pusaran air yang kuat datang tiba-tiba dengan daun-daun yang ada dalam kolah ni berterbangan naik ke udara. Man sahaja yang nampak, dan Lan masa ni seperti tidak melihat sesuatu yang pelik. Okey, jadi masa ni cepat-cepat Man ni dia ajak Lan balik. Okey, bila dah kumpulkan 7 air daripada kolah masjid itu, keesokan ni dia bawa lah pergi ke rumah Tok Imam. Jadi Tok Imam kumpulkan 7 air itu dan dimasukkan dalam satu tempayan. Dimasukkan juga sekali dengan 5 purut dan garang kasar. Man duduk dalam bilik kecil beralaskan tikar. Tok Imam membaca ruqyah, dan tiba-tiba masa ni Man ni dia mengilai. Suaranya bertukar jadi kasar dan mata seperti kehitam-hitaman. Walaupun suara Man ni menakutkan dengan suara yang garau, tapi Tok Imam ni dia tak gentar. Dia ambil air dalam tempayan, dia siram kepala Man perlahan-lahan sambil baca beberapa surah. Masa ni Man menjerit, suara dia bergema macam suara yang baru keluar daripada gua lah. Dia kata, aku nak budak ni, dia dah janji dengan aku. Aku nak budak ni sebab budak ni dah berjanji dengan aku. Masa ni Tok Imam memekik. Tok Imam kata, demi Allah yang Maha Kuasa, keluar kamu daripada tubuh hamba ini dan jangan ganggu dia lagi dan jangan kembali. Siraman terakhir Tok Imam ni membuatkan Man terdiam, tubuh dia menggeletar dan kemudian pengsan. 3 hari Man tidur, dan bila bangun dia cuma ingat paya lori dan perempuan yang berambut panjang duduk atas kayu balak. Dia ingat benda ni je, dia tak ingat yang dia pergi ambil air kolah masjid. Man kembali normal. Tapi Tok Imam pesan sesuatu kepada Man ni. Dia kata, ingat Man, ada benda lain dalam hutan itu, bukan semua boleh disingkirkan. Ada yang hanya tidur dan bukannya mati, dan mereka ni ada di kawasan-kawasan tertentu, dan kita ni kena ada pendinding diri. Dia katalah macam kena, ialah nak keluar daripada tempat kerja ataupun nak keluar daripada rumah ni, kena ada bacaan-bacaan tertentu dan berserah diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Dia kata jangan tinggal sembahyang, jangan lupa minta perlindungan daripada Allah kalau nak memulakan sesuatu pekerjaan. Jadi itulah cerita yang dapat Abang share pada malam ni. Semoga jadi iktibar dan jadi panduan kepada kita semualah. Sekian, terima kasih.